Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada pagi ini sedang berlangsungnya program penetapan target SPM SMK Teluk Panglima Garang bagi tahun 2025 untuk pelajar-pelajar yang bakal menduduki SPM pada tahun ini. Menyerlah keputusan dan juga yang boleh membantu pelajar-pelajar yang hampir lulus untuk lulus. Kerana ketika ini anak-anak akan hanya ada 3 SPM sahaja yang boleh digunakan untuk persaingan ini merasakan hari penetapan target SPM untuk SMK Teluk Panglima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, ibu bapa, murid-murid tingkatan 5 SMK Teluk Panglima Garang dengan ini berikrar akan terus memberi sepenuh perhatian kami murid-murid tingkatan 5 SMK Teluk Panglima Garang dengan ini beri Bersama saya Irfan Zuhai, iaitu Ketua Pengawas SMK Teluk Panglima Garang. Assalamualaikum. Nak tanya 3 soalan boleh? Soalan pertama, apakah subjek yang paling mencabar bagi anda? Antara subjek yang saya rasa mencabar untuk tahun ni adalah pertama sekali ekonomi, sebab ekonomi banyak yang kena hafal dan soalan tak boleh nak dijangka. Yang kedua adalah saya rasa pendidikan syariah Islamiah, sebab macam sejarah tapi Islamik. Macam itulah kalau saya nak terangkan. Dua tu je lah yang paling saya rasa paling mencabar. Yang selain daripada tu saya rasa alhamdulillah senang je.
Jadi berdasarkan jawapan tadi, macam mana anda berancang untuk mengatasi cabaran dalam subjek mencabar ni? Cara saya untuk belajar atau study semua subjek ni adalah dengan satu cara lah, study hari-hari. Tapi nak study hari-hari ni kena ada method yang betul, cara yang betul. Dan saya rasa itu adalah benda yang saya kena belajar juga, sebab saya sebab masa ni jadual belajar saya tidak konsisten dan saya kena ubah benda tu. Soalan kedua, siapa yang menjadi sumber inspirasi anda dalam mencapai target? Sama saya, salah seorang bapa kepada calon SPM tahun 2025. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Muhammad Nazib bin Suratman. Saya adalah bapa kepada pelajar Nurhana binti Muhammad Nazib dari tingkatan 5 KAA. Tuan, boleh saya tanya dua soalan? Boleh. Soalan pertama, apakah harapan Tuan terhadap anak Tuan dalam peperiksaan SPM pada tahun ini? Harapan bukan saja harapan saya, harapan seluruh keluarga lah, supaya Nurhana dapat mencapai pencapaian cemerlang. Dan saya rasa program hari ini, penetapan sasaran ini sangat penting sebab dia boleh mengukur setakat mana kemampuan pelajar ini untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan lah. Jadi kita sangat berterima kasih kepada pihak sekolah kerana mengajukan program ini. Okey, soalan kedua, apakah nasihat atau pesanan yang selalu Tuan berikan kepada anak Tuan sepanjang tempoh persediaan SPM ini? Salah satu nasihat yang kita beri adalah untuk memfokuskan subjek penting, terutamanya apabila sebab lepas SPM nanti ingin melanjutkan pengajian, ya. Jadi lihat kepada subjek-subjek yang relevan untuk bidang yang diminati. Contohnya kalau meminati bidang perakaunan, ya, jadi perlu kekuatan dalam bidang matematik dan matematik tambahan, ya. Jadi saya lihat di sini Nurhana ada ruang dan peluang lagi, ya, sebelum SPM ini untuk meningkatkan lagi prestasi subjek tersebut. Terima kasih Tuan telah menjawab soalan kami. Terima kasih juga anda meluangkan masa bersama kami. Semoga anak Tuan berjaya dalam SPM tahun ini. Amin. Terima kasih. Bersama saya, salah seorang ibu kepada salah seorang pelajar calon SPM tahun 2025. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Boleh perkenalkan diri dulu? Boleh, saya Nur Aznin binti Abdullah, ibu kepada Nur Syahirah binti Muhammad Nazrin. Boleh saya tanya satu soalan? Apakah harapan Puan terhadap anak Puan dalam peperiksaan SPM pada tahun ini? Harapan saya dia dapat targetlah SPM dengan cemerlang. Saya doakan dia, semoga dia kuat, semangat. Lagi satu, apa yang diimpikan tu tercapai, insyaAllah. Itu saja. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih, itu saja. Bersama saya, Nur Akilah Hidayah binti Amri, pelajar top student SMK Teluk Panlima Garang. Assalamualaikum Akilah. Saya nak tanya dua soalan, boleh? Soalan pertama, apakah matlamat SPM anda? Berapa A yang anda sasarkan atau subjek mana yang anda ingin cemerlang? InsyaAllah kalau boleh saya nak dapat 11 A+, and kalau boleh saya nak admit A+, bio, fizik, kimia semua A+. Okey, untuk soalan kedua, siapa yang menjadi sumber inspirasi anda dalam mencapai target ni? Inspirasi saya, abang saya sendiri. Saya ada 3 abang. Tiga-tiga ni, diorang semua top student, straight A, SPM, and also science stream student. And now diorang pursue in medic. So saya nak ikut jejak langkah diorang lah. Oh, okey, itu saja. Terima kasih Akilah sebab dah sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih. Bersama saya Encik Syahrul Azman bin Jaafar, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Panlima Garang. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Saya nak tanya dua soalan, boleh? Boleh. Soalan pertama, apakah harapan Cikgu terhadap pencapaian pelajar dalam SPM pada tahun ini? Pertama sekali, cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi bertanyakan beberapa soalan kepada cikgu.
Jadi harap pada tahun ini, tahun 2025, pelajarnya merupakan pelajar yang sepenuhnya tidak ada peperiksaan daripada UPSR. UPSR tak ada periksa, jadi dia terus saja ke SPM. Jadi harapan kita supaya mereka ni dapat menghasilkan sesuatu keputusan yang sangat cemerlang. Dari segi peratusnya, kita berharap peratus lulusnya akan melebihi 95%. 95%, dan grade purata sekolah kita berharap dapat target kita adalah di bawah 5, 4 lebih lah purata bagi kualiti siap mata pelajaran. Untuk soalan kedua, cikgu, apakah cabaran utama yang biasanya dihadapi oleh pelajar dalam mencapai target SPM? Cabarannya yang cikgu lihat adalah kekangan masa. Sebab pada tahun ini masa bagi pelajar SPM ni lebih pendek. Sebab kalau kita lihat peperiksaan percubaan akan bermula pertengahan Ogos. Jadi cikgu-cikgu perlu menghabiskan silibus mata pelajaran sebelum bulan 8. Jadi kita lihat bahawa kekangan untuk guru-guru mengajar menghabiskan sukatan supaya pelajar ini dapat bersedia untuk peperiksaan percubaan dan seterusnya peperiksaan SPM sebenar pada awal 12. Jadi dengan masa yang pendek ini, dia merupakan satu cabaran, cabaran bagi guru dan juga pelajar itu sendiri. Jadi sepatutnya mereka, pelajar ni, dia tak boleh leka, atau kita kata tak boleh kena gunakan masa ruang yang ada ni sebaik yang mungkin, sebab mereka ada masa yang sangat pendek. Terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama kami unit PSS. Itu sahaja. Terima kasih cikgu. Hai, saya nak tanya 2 soalan boleh? Ya, boleh. Siapa yang menjadi sumber inspirasi anda dalam mencapai target ini? Hai, sumber inspirasi saya adalah ibu bapa dan guru-guru saya. Sebabnya mereka memain peranan penting dalam hidup saya. Bukan itu saja, mereka juga mengorbankan masa mereka untuk saya menjadi orang yang baik dalam masa akan datang. Dan saya amat berterima kasih kepada guru-guru dan ibu bapa saya, dan saya juga berjanji akan mengenang jasa-jasa mereka. Okey, terima kasih. Untuk soalan kedua, apa hadiah yang anda ingin beri kepada diri sendiri selepas capai target SPM nanti? Hadiah pertama adalah membeli kasut bola baru Adidas. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih sebab dah sudi luangkan masa. Dengan berakhirnya program penetapan SPM 2025 pada hari ini, para calon kini diharapkan lebih bersedia dan bersemangat dalam mengatur langkah menuju kejayaan. Semoga usaha pelajar yang dirancang pada hari ini akan membuahkan hasil pada hari esok. Sekian laporan saya untuk program pada hari ini. Kembali ke studio.